Presiden Amanah Datuk Seri Mohamad Sabu menggesa pengundi Melayu supaya membuat pilihan berdasarkan fakta, integriti dan amanah, bukannya sentimen perkauman atau politik berasaskan ketakutan. Beliau turut menyentuh sentimen anti-DAP yang menurutnya masih kuat dalam kalangan sebahagian pengundi Melayu. Saya suka Pakatan Harapan, saya suka Tok Min, tapi sebab ada DAP, saya tak boleh undi PH. Ayat macam ini saya dengar berkali-kali daripada penganalisis yang membuat cerapan di Negeri Sembilan, katanya. Mohamad turut mempersoalkan kebimbangan yang sering dikaitkan dengan DAP. Puas saya fikir mengapa sentimen anti-DAP masih begitu kuat? Adakah masjid ditutup? Tidak. Adakah azan diharamkan? Tidak. Adakah hak orang Melayu dalam perlembagaan dihapuskan? Tidak. Peruntukan untuk syiar Islam juga bukan sahaja tidak dipotong, malah bertambah. Jadi persoalannya, apakah sebenarnya yang begitu dibimbangi orang Melayu terhadap DAP? Katanya. Beliau juga menyentuh mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan lembaga tabung haji. Sekarang ini fitnah dan penipuan terus dipercayai. Fakta pula ditolak. Sampai bila kita mahu mengundi kerana takut, bukan kerana kebenaran? Katanya. Tambah beliau, pilihan raya sepatutnya menjadi medan memilih pemimpin yang bersih, amanah dan berintegriti. Politik ketakutan tidak akan memajukan orang Melayu. Yang akan memajukan orang Melayu ialah keberanian untuk memilih berdasarkan fakta, integriti dan amanah, bukan propaganda yang diulang-ulang sehingga dianggap benar, katanya.